Hai, good morning. Sekarang kami tiba-tiba di Marrakesh. Jalan lagi kot. Tiada rakam sangat semalam sebab semalam semua barai. Teruk semalam. So sekarang ni kami tengah tunggu kami punya transport untuk pergi first destination. Aktiviti kita hari ni mendaki. Dia tak nak Semua orang pakai nak seluar. makan. Semua pakai seluar. Tiba-tiba sesat. Semua pakai kasut. Semua pakai kasut. Tiba-tiba sesat pakai Crocs. Memang menguji doa ibu lah. Sepatutnya sekarang ni dia bilang sampai jam 8.20. Tapi sekarang 8.24 so tak sampai-sampai lagi. Ini tadi. Oh bukan eh? Bukan, tadi dah lain. Tadi ada pisang punya rasa. Sumpah tadi transport. Sumpah tadi. Dia Sumpah punya tadi. nombor plate sama. Oh jom. Cross. Let's go. Ta'ala. Oh Ta'ala. Ta'ala follow? Ta'ala tu mari. Aku nak duduk sekali. What's up guys? Hari ni kita aku tak tahu sebenarnya kita kat mana. Tapi kita on the way ke Orica Valley. Seorang dah trauma guys masuk tempat ni guys. Nuts, almond, argan oil, and honey. So it's a mix. So he's so energetic. He give you energy, and he keep the stomach full all the day. Tu yang Orient. Argan oil. Rasa apa? Tak ada rasa. Dia rasa macam makan roti dengan minyak. Faham? Yang ni? Yang ni apa tu? Ni madu and orange power. Oh, pakat tu. Wow. Selamatkan skirt tu. Dia rasa madu ah. Tak. Yang minyak tu memang dia ambil nutrisi dia je lah. Aku rasa. Okay. Favorite orang tu. Apa? Melas kakahuat. Kacang? Dah macam pedas balik tapi sedap. Sedap. Merci. Aku tak suka galet dari luar. Sedap. Ya ke? Something so small and he moves so slow. C'est à base d'une matière qu'on extrait d'un petit très vivant. Yeah. Ça fait la les articulations. Toujours ça pour les jeunes escargots. Ça aide parce que ça joue comme le rôle du collagène. So, the final one is created with gel of snails. Yes. The gel of snails is really effective. Hadis. Hadis. No? Oh! Ah, il est très fort, monsieur. N'oubliez pas, pour les traitements, vous pouvez prendre juste une petite quantité au bout du doigt et vous... Yang banyak ah. Rasa dia kuat. This village is city
Fatima. Siti not like Marrakesh Siti. Siti on Berber means lady. Lady Fatima, she's a holy woman. The name of the river is Ourika Valley. Hi King. King. Hi King. 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 Sebabnya Hi King. 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 Cantik-cantik Hi King. Sekejap lagi ketibas. King, kau dah ketibas belum? Hati-hati licin, Alia kata. Weh, nanti dalam video ni dengar aku. Sabar. Sekarang baru 0.72 km. 290. 0. Penat. Takutnya. Oh, dah sampai kau? Oh, ni last dah? Oh, tu sama. Sampai tinggi bodoh. It's everybody. Vas-y, tout de suite, parce qu'on va continuer. Voilà. Stop. Caméra, change. Okey dah. Okey. Dah. Dia tak nak ke? 3 times. Tak apa. Biasa je tu. Kau malah otak. Easy dia. Dah start je hiking dia. Benci. Takkan dah start. Tak dah start. Aku rasa berjalan biasa je. Boleh jawab back sikit sini. Aku dah melangkah. Tambah lagi. Aku rasa di atas tu baru best. Oh, betul. Atas tu baru ekstrim. Hello, this is us. Meet hiking. Nampak macam tak hiking. Macam naik bukit je. Macam panjat gunung biasa. Sekarang ni aku punya dah 99 meter. 990. Our view. Oh, nampak ke? Aku sakit. Ada gila. Dua. Sana. Macam ni, 1, 2. Jadi apa? Oh. Okay. 1, 2, 3. Okey, dalam perkiraan 3 kita akan lepaskan semua yang kita rasa. 1, 2, 3. Kau jangan terpijak crocs aku licin. Tak pernah terfikir dia akal nak jalan dekat macam ni, Bukit Merah-Merah Siapa tak jerit-jerit tadi tak tahu rasa. Maksudnya patah balik lepas tu. Ni hamam guys. Ada lampu. Oh, macam sama. Voilà.
beurre, il va se jouer comme ça. Et ça pour le pain, ok, les boîtes des épices de thé, et ça. Lalu dengan family ni, dengan kawan takut sikit. Dengan kawan nampak tak kaya. Dengan family nampak kaya sikit. Nak pergi sini ke sana? Aku tak tahu. Kita dah boleh makan kan? Boleh bagi baju sama rasa. Hello guys. Korang beli simple ni sebab tadi kena tunggu 3 jam. Paksalah pergi sini. Baca kopi tu. Kopi. Ada. Strawberry matcha latte with oat milk. Bismillah. Sedap. Allah, dia sendal terlebih air. Tak pekat lah. Dia tak rasa matcha, dia rasa strawberry. Rasa taste test. Taste test. Suka? Sumpah. Sedap. Sedap kan? Nak beli lagi satu boleh tak? Tapi dia somehow pistachio dia rasa over dari matcha. Macam Rasa oat milk lebih perasan tak? juga. Kan? Tapi matcha dia macam tak ada rasa sangat. Sedap dia. Tapi sedap. Sedap kan? Tu kedai dia guys. Simple. Arisha kata over rasa strawberry. Dan tawar dia Matcha matcha. dia tak ada sikit. Tak ada tapi okey. Sama. Rasa dia sedap. Dia macam boleh level creamy deli tapi ni ke creamy deli sedap? Ni? Sedap. Kau punya apa? Sama je strawberry. Aku rasa dia sedap. Strawberry juga? Rasa? Sedap lah. Aku rasa dia sedap. Sedap gila. Ni boleh lah. Terus strawberry. Masa lah. Pistachio ke sedap gila? Rasa pistachio boleh. Masa ada kata Terpaksa beli satu lagi ni. Strawberry. rasa pistachio. Tapi pada macam. Oat Korang latte. ambil biasa pun. Ingat oat latte, oat milk. Ni pistachio. Ni strawberry tak ada. Tapi dia, korang oat. Strawberry. Rasa kita orang punya. Ni apa? Kan? Ni kita punya. Strawberry macam. Oh, aku lagi suka yang ni. Rasa, dia rasa macam Oh, sedap tu. Tak ada. So, oat tu dia ada rasa macam thick sikit. Macam rasa sikit. Boleh? Asrama ke? boleh. Yes. Tapi tadi takkanlah asrama ada bilik boleh escape weh? Asrama ke? Ke untuk bertafakur? Oh ya. Syam tu CH. L'activité.
Here you go. Sorry. Okay, aku takut. Kau baca ganas je. Wait, aku punya. Wait, kemana? Aku takut. Alia punya kencing. Kawan aku takut kepala dia dekat langit. Jangan main depan. Main dekat tangan tu. Kau jangan hidup-hidup kaki aku. Dia hidup. You wake on punya ni manja kali. Wait, crocs aku boleh tertanggal siap. Perempuan. Laju siap aku punya ni. Tiba-tiba. Yang dekat lah Kak On punya unta ni. Hai. Itu orang line up paling belakang sekali tau. Unta Kak On suka kaki aku. Aduh. Mati kau hari. Yang ni tak sedap bagi. Miel kita sedap. Oui, du miel. Huile d'olive et cacahuète. Merci. Non. Bagi Wafi duit lah, bagi Wafi duit. Boleh lah tengok. Wafi. Super speed. Ça, c'est les fruits d'arbre. D'accord? Selfie. Aku dah macam fancam kau dah. Geram. Cantik dong. Nak video? Biar aku yang nak pasang budak-budak gila dia dah gambar. Kanak-kanak Ria. Hello. Bella. Pika. Oh, Wafi, tengok Pika. Cantik je. Pika what? Cantik nak Mari aku sebar gambar Pika. Itu pil kudanya. Pil kuda katanya. Oh, macam bertiga cepat. Oh, dia lah botol-botol ni. Ada jumping. One. Cepat set. Dia bantu dia makan tepi kau. Macam ni. Ada kau kenapa? Kau tak pernah. Kepala kau.
Tidaklah bagi minum sapu ke?